PKSK pada waktu ketika itu yang semua orang tak tahu pun PKSK ni macam mana atau apa dia PKSK ni. Result SPM keluar. Jom kita interview salah seorang Genfly yang mengambil kelas PKSK bersama Fly High Education Center. Nama saya Nurin Akila dan saya bersekolah di SBP Integrasi Gombak. Saya memperoleh 5A. 5A. Alhamdulillah kakak. Alhamdulillah. Antara salah satu sebab saya memilih Fly High untuk masuk ke SBP disebabkan pemilihan guru-guru yang saya rasa amat bertauliah dan juga berpengalaman dalam mengendalikan PKSK pada waktu ketika itu yang semua orang tak tahu pun PKSK ni macam mana atau apa dia PKSK ni. Kalau Emma kira-kira batch 08 ni merupakan batch yang pertama mengambil PKSK, betul? Jadi kakak rasa belajar dengan Fly High ni lebih mudah walaupun batch pertama lah. Lepas ni kakak plan nak sambung ke mana? Kalau ikut plan saya insya-Allah akan sambung matrikulasi ataupun kalau ada rezeki saya akan sambung asasi, mungkin asasi pertanian di UPM. Alhamdulillah saya Nurin Akila berjaya memperoleh 5A. Jadi terima kasih Fly High, saya sayang Fly High.